Seorang perawat yang dikenali sebagai Farid Zuan berkongsi satu kisah yang agak mengundang rasa seram dan sedih tentang seorang wanita yang didakwa pernah memakai susuk sejak usia muda kerana terlalu ingin mendapatkan jodoh. Menurut cerita yang dikongsikan di TikTok, wanita tersebut mula memakai susuk ketika usianya sekitar 26 hingga 27 tahun. Waktu itu, dia dikatakan terlalu tertekan selepas 2 kali putus tunang dan akhirnya ada individu yang menyarankan supaya dia mencuba amalan tersebut. Katanya, selepas memakai susuk, ada beberapa pantang yang perlu dijaga. Antaranya, tidak boleh makan pisang. Tapi, disebabkan dia melanggar pantang itu, susuk yang dipakai dikatakan tidak menjadi seperti yang diharapkan. Apa yang lebih menyedihkan, wanita yang kini sudah berusia 60 tahun itu mendakwa hidupnya semakin tidak tenang selepas terlibat dengan amalan tersebut. Dia mengaku sering mengalami kemalangan beberapa kali dalam setahun dan sampai ke hari ini masih belum berkahwin. Dalam perkongsian itu juga, dia sempat menitipkan pesanan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpengaruh dengan amalan seperti susuk kerana menurutnya, kesan yang ditanggung bukan sementara. Katanya lagi, bila sudah terlibat, bukan mudah untuk berpatah balik. Malah, untuk membuang susuk juga dikatakan susah kerana perlu mencari perawat tertentu. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap semuanya sekadar kebetulan. Tapi, ramai akui cerita seperti ini memang buat orang berfikir panjang. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.